Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua followers dan juga sahabat yang saya kasihi. Okey, berkaitan dengan platform media sosial yang ada, yang kita boleh langgan, yang kita boleh layari, saya nak bagi tahu kat sini lah. Okey, cyber trooper, cyberbully banyak sangat dekat multimedia sekarang, dan segala platform yang telah diberikan yang kita boleh guna telah disalahgunakan. Okey, kita sepatutnya menggunakan benda-benda tersebut, platform yang telah disediakan, dan platform-platform ni pun bukannya daripada rakyat Malaysia, daripada orang Malaysia sendiri, semuanya daripada negara luar. Jadi kita pula ambil kesempatan menjadi seorang cyber trooper dan juga keyboard warrior. Nah, lepas tu kita hentam macam-macam orang, kita aibkan orang, dan kita mengecam dengan sekeji-keji. Ramai dekat sini, banyak di antara semua artis-artis, influencer. Okey, lepas tu hak VIP pun ada, menteri-menteri, malah hak yang ahli-ahli ulama, orang-orang yang orang kata yang mengajar tentang agama ni pun semuanya dikencam, dikeji, dihina, dicaci. Lepas tu buat pula dengan orang kata apa, fizikal, buat ubah muka, bentuk, sebab nak menghina kan. So benda ni dah jadi satu kebiasaan, dah jadi satu lumrah untuk semua influencer hati-hati dekat luar sana, orang-orang kenamaan. Kita punya menteri sendiri, Perdana Menteri pun kena, kita punya ketua PAS pun kena, semua kena, semuanya daripada cyberbully kan, cyber trooper. Jadi apalah sangat kalau benda-benda kecil ini, tapi kita kena ingat ya, semua tu akan dihisap dan dikira di titian sirat nanti nah. Segala amalan yang kita dapat tu, yang ditulis tu dekat buku catatan. Jangan lupa kita mengaibkan orang, fitnah orang melalui